what's up guys? Sophie here. Welcome to my channel. Wih. Comel aku. Wow, weh, outfit dia weh. Tak benar tau Sophie pakai macam ni. Okay, so sekarang ni cuba kau tengok aku bawa kau gimana ni. Engkau bawa aku. Aku bawa kau tadi. Sekarang ni kita di X-Park. X-Park dekat Petaling Jaya. Betul. So, malam ni apa yang kita nak buat? Mat. Aktiviti best sikit lah. Yes. Kalau dah duduk KL, takkan nak main gasing tak kena. Takkan nak main congkak tak kena. Takkan nak main batu seremban. So, hari ni kita akan main sukan yang mahal sikit. Tak ada, mahal RM15 siap. Okay. So, hari ni kita akan berpindah ke sukan yang menggunakan teknik, tenaga dan otak minda korang. Otak ke? Main ni kena main otak lah. Tak ada otak memang tak pergilah bola tu. So, apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak belajar main golf. Betul. Kita pesan dulu. Kayu ni akan membuatkan lagi tinggi orang. Betul. Kita first time, dua-dua first time Yes, dua-dua first time. Tapi apa yang bestnya, sebab kali ni bukan berdua saja dalam konten ni. Sekejap lagi kita akan ada sifu-sifu yang akan ajar kita untuk bermain golf untuk malam ni. So, dua-dua ni adalah newbie dalam permainan golf ni. Betul. Tapi kita tengok sama ada dalam masa yang diberikan ni kita mampu ke tak belajar dengan teknik-teknik ataupun cara yang betul untuk main golf. Betul. So, cakap pun banyak tak guna. Kita pergi dekat track ni sekarang apa? Pole. Lebih kurang macam tu lah. Kat je lah tempat kau. Jumpa kat lorong tu. Okey. Jumpa kat lorong tu kita nak tengok siapa yang bakal join kita hari ni. Let's go. Okay guys, kita orang pun dah sampai kalau korang tengok. Orang pun dah kat lorong ni. Kat lorong ni. Jadi kita orang kat lorong ni dah preparation. Sebelum tu kita orang akan warm up lah. Sebab kita nak apa-apa kejutan. And then kita nak pastikan kita punya perjalanan ni dipermudahkan. Betul. So kita set. Okay, warm up yang pertama. Okay, Sophie. Ni benda yang basic dalam golf ya. Kau kena tahu. Kata tak main first time tapi dia ajar aku. Okay, dulu aku pernah belajar kau kira-kira bahagian golf. Ada tapi bahagian pukul aku tak sempat nak belajar. Sekolah dia kau mesti sekolah kayu Bahagian pukul aku tak sempat nak belajar. So kau kena ikut aku. Basic dia adalah tumpu pada bola. Yes. Sekolah pun lempar. Lewati banyak gaduh. Habis ni. So sekarang ni kau kena fokus pada bola. Okay. Sebab apa? Sebab kita banyak tengok newbie ni jenis yang main nak pukul tapi tak ada fokus. So sekarang ni bila kita fokus pada bola, kita dapat sasaran dia. Okay. So basic drill kita adalah Syami, kau fikir badut ke Nisha? Badut satu saya main macam ni Dia ajar aku main macam ni. Yes. Bila kita fokus dengan bola ni, insyaAllah pukulan kita akan mantap. Okay. Buat. Tunduk. Kaki. Okay. Tak nak tengok handphone orang boleh? Squat. Oh, kau masih boleh. Squat. Okay. Buat. Lagi. Laju. Fokus. Tengok. Macam ni bola dah ke laut dah. Kamu Sifu. Coach. Baik dah. Dia kena ada style tepi. Tadi depan ni bola. Tengok aku rekod lah kau nak macam tu. Sebenarnya dia pancing itu ya. Tadi dia kata aku main golf ni sebab ni je sukan ni aku boleh main. Lepas tu sekarang aku nak percaya apa? Aku boleh percaya apa dia sekarang? Alah, orang main golf ni pergi tebang rumput. Tukar pula dah. So sekarang ni aku akan tunjuk cara yang sebenar. Sana tu, tengok sini. Kamu Mi.
Entah boleh ke tidak tak tahulah aku. Gaya je lebih. Okey, tangan dah macam tu. Tangan dah macam tu. Dia lupa tangan tu. Tadi dah praktis lah. Bawah Mi, bawah. Mi. Bawah. Dia bagi mini lebih. Suka tu. Haa. Kau tengok kaki. Okey, relax. Kau relax lah, aku nak tengok kak. Okey. Okey, sumpah okey. Macam tak boleh pergi jauh kan. Sebab dia tinggi sangat, lepas tu dia nak bongkok kan lutut dia. Okey, itu bowling. So sekarang kita tak tahulah nak react macam mana. Terus. Macam ni Syah? Okey, overall okey. Ada gaya. Ada gaya. Gaya boleh pergi saja. Gaya boleh pergi. Gaya tu macam main bowling. Main bowling. Tak, dia bowling penuh. Dia bowling penuh. Kau bola penuh. Syami dia guna kamera. Okey. Mana bola? Bola stay lagi. Kau kenapa? Tak ada siapa kacang kau, Syami. Raket dah warna pink. Okey, mantap. Bola tak pergi-pergi. Oh, sorry. It's okay. So korang kan, dekat sini yang korang, dia boleh order makanan sekali tau. So yang best tu. Kenapa tak lepas-lepas benda tu? So yang korang datang, kalau untuk healing je, boleh makan je. Okay, kita datang pun tak tahu lah macam mana tujuan kita. Lepas pukul tak kena. Order lah Maggi. Ni coach kita orang, nama dia Nisha Mazlan. Nisha. Kalau kau tengok Import daripada mana? Oi, import jangan cakap. Import daripada mana ni? Melawati. Mat, Pakistan hari ni. Ni bukan Malaysia weh, Pakistan weh. Kita bukan pandang. Kita bukan panggil orang Malaysia. Sorry, I kena ketik kali. Okay, tapi kalau kau nampak jenis yang ada muka-muka tengah-tengah jalan ke kan, kau jangan tegur tau. Memang muka sama kan. Kalau jenis muka macam ni, macam ahli-ahli politik tapi iklan kuku ke. Iklan kuku tapi tangan macam ahli politik. Kau jangan tegur. Memang tengah jalan memang ada muka dia tu. Okay, so sekarang ni bagi aku apa-apa sukan pun memang perlukan tenaga tu. Kita tak ada tenaga sebab tu aku rasa pukulan tu tak kena, tak tepat. Drill semua warm up. Okay, dia salahkan dia tak makan lagi, okay? Kita tengok lepas dia makan macam ni. Makan. Sebab tadi kita dah tengok kan, coach pun ajar merepek-repek. Takat datang nak tengok bola tu menyeret kan, baik aku baling lah. Bukan main bola padang ni kan. Kalau nampak macam dia main seret je kan. Bola seret dia, so tak minat macam tu. So kejap lagi kita nak tengok coach yang lain. Okay. Sebab ada coach yang elok tu. Kita orang bukan seorang coach. Ni sebagai apa kita Yes. bangsa. Yes, perbangsa, negara dan warna-warni. Yes, kulit. Warna-warni kita ada tengok level-level. Sebab ada kat sini nama je coach. Okay. Tapi jenis pukulan-pukulan pun lebih kepada kita orang sikit je. Siap dia bawa kayu tu. Tapi main so kita makan dulu. Woi, ni memang. Ni steady. Ni dengan Dika Putra memang lebih kurang. Geng-geng all money kan. Yeah. Sekarang turn aku ni. Main go-kart. At least kalau aku tak hebat mana, Coach, at least coach. aku atas level Syami lah. Coach saja coach, tolong coach. Korang ikut Ha. Okay. Bukti.
Tangan kena tangan. Tapi bukan sepak ni kena ni. Okey. Okey, macam mana nak buat? Kau lagi ya. Macam dayung sampah ni kau. Okey, bismillah. Awak kena pukul merah dulu. Okey. Ni yang merah tu untuk training. Nampak? Wow. Wah, ada gaya. Wah, ada gaya memang aku nampak Cok nak ni nak campak tu. Okey. Oh, Alice kena ni. Alice kena. Alice kena. Kau beli baju atas sampai bawah nak pukul macam tu je ke? Okey. Okey. Saya kena. Saya kena. Budak sekarang ni budak sukan tau. Ni budak sukan tau. Masalah ni bola dia. Tak, budak lembah memang macam ni. Budak lembah dia Lembah dengan melati lah. Ni budak ampang. Tak masalah. Bola lagi baju boleh. Okey. Okey, Bin. Fokus. Gila dah. Dekat sikit. Dekat sikit mula. Okey, tadi. Ui. Kau sebenarnya reti main kan? Kau menipu aku. Kau reti main. Ya Allah, Lila, aku first time main macam ni. Oh, sikit-sikit Tuhan. Memang Tuhan, aku ada Tuhan. Kau tak ada Tuhan. Sikit-sikit main Tuhan. Sikit-sikit main Tuhan. Baik. Oh, dah mula dah. Mula dah. Okey. Serius Okey. Auto Syami Okey. Jap. Apa? Nampak tak? Saya bayar dah tau, bukan free. Salah time aku tadi tak ada siapa lap. Aku perlu betul-betul sakan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Sayang, ibu sayang kau. ibu sayang. Okey. Ibu sayang. Panas ni. So, Sophie dah tukar kayu. Alright. Kayu ni akan membuatkan lagi tinggi orang ni. Yes. Sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekejap lah. Macam ni. Okey, sini Apa? Boleh. Aku dapat jadi videographer pun ini okey dah. Ui. Ni apa hal ni? Bahaya. Kayu ni bahaya. Kayu ni bahaya. Tukar balik. Kayu ni kayu ni. Silap you patah balik. Kau kena betul tangan kau. Betul ke tangan sana? Betul kan niat kak? Niat kau apa tadi? Kau nak belagak dengan gue? So sekarang ni kita orang tengah main game lah antara pro player. Kita ada coach, kita ada Sophie dan juga ada aku. So sekarang ni Sophie adalah E. E maksudnya elimination lah. Dia tersingkir lah. Tak ada tersingkir, maksudnya dia kena buat lagi. Kau buat lagi tau. Cikgu, kamu cikgu. Okey, terbaik cikgu. Alright. So kita tengok kejap lagi cikgu punya bola. Nak masuk istana. Pasir. Kuat main pasir je. Kalau masuk pasir namanya? Pasir ni lah pasir dia. Lain sekali lah Nisha. Tak. Next. Sekarang turn Sophie. Sophie, kamu aja Sophie. Depan ni je lagi bola kau. Depan ni je. Bismillah. Come on. Okey, cantik bola. Mana pergi dah bola? Lagi sekali ke ni? Sekali. Diorang tak perasan. Dia tak rasa. Cepat. Okey. Okey, masuk. Oh, masuk.
Aduh, pasti pula. Masuk pasir. Okay, aku. Sekarang Syami Nama Syami. Tengok Syami macam mana. Nama Syami. Come on. You can do it. Maybe nak sup ke Maggi goreng. Tukar. Aku nak tengok dia boleh ke tak. Ni, jangan ke belakang. Bola tu sampai sini. Bola tu apa dulu? Ami. Ya. Alah, dia tak detect pula. Dia tak detect. So, Dah nak Syami kena buat pergi lagi kali. sekali. Kau bayar. Kau punya giliran aku main. Lepas tu kau duduk sini kau main ML. Sumpah dia kena. Aku main je. Kau tengok anak Nisha pun main. Okay, Okay, so Cap. selesai sudah 200 bola yang kita orang dah buat. Oh, Beratus bola kita orang 200 dah bola. buat. Dia tak Nah. buat sampai beratus bola pun. 200 bola 5 jam ke? Okay, kalau untuk aku seorang 5 jam. Okay, so coach, macam mana perkembangan kita orang untuk first day? Cepat Acap. Come on. Acap, taklah. Aku nak pukul ni. Alah, Acap malu-malu. Cuba lah, coach. Coach. Partner Okay. partner kau saya. Okay. Apa-apa. Alright, macam mana kita orang punya moment pada hari ni untuk kali pertama kita orang main golf? Okey, buat kali pertama memang okey lah. Okay. Memang okey, Sophie okey. Yang menang dia adalah Syamia. Betul-betul. Memang menang dia Syami. Bagi tahu orang. Tapi Betul Sophie. tapi kita ada beberapa video kan, bukti-bukti. Kau tak payahlah menyorok. Coach. Acap, nanti Acap tengok juga konten ni. Acap kan nanti akan sengih-sengih juga tengok konten ni. Okay. Apa-apa pun okey lah. Coach rasa boleh main lagi. Tapi jangan selalu lah. Jangan selalu. Kenapa? Lagi padang ni penuh dengan bola. Coach, cepat coach. Kita orang Terangkan kau. Kita orang dua je. Sebab kita orang main overall, tak main individu. Sebab ni konten dia. Kalau konten dia aku tak overshadow sangat konten dia. Sophie okey. Sophie Sampai okey. Sophie okey. Cuma Syami mudah mengalah. mana ada? Cepat sangat giba. Mana ada kibar? Tadi siap push rank lagi. Kena. Ini aku tak boleh panggil kau sangat ni. Dia boleh buat aku kan? Woi! Jangan hina. Jangan seru lah, jangan seru. Dia punya dia, okay? So, untuk coach-coach kita pun bagi good news ataupun good feedback untuk kita orang dua. So, mana tahu lepas ni kita boleh improve lagi. Main dua tanpa konten ke apa. Mana tahu tu lagi menjadi, kita tak tahu. So, aku harap korang enjoy dengan konten ni. Minta maaf sepanjang-panjang dengan sabar set ataupun tersinggung dengan sama-sama pihak. Dapat dimaafkan. Sehingga jumpa lagi di next konten. So, bapak tadi perempuan ada berceriman. Mantap. Sorry. Itu pemenang setia. Ini jenis yang geng-geng ni jenis yang memang tahun depan nak pakai WSP tu macam tu. Culture shock sikit, okay? So, kita orang undur diri dulu. Kalau ada isteri, Pasti ada suami.